Update terbaru tentang kes Zain Ryan guys. Pada 9 April ya, baru-baru ini mahkamah telah mengeluarkan 10 CCTV ya, klip CCTV yang menunjukkan banyak tanda-tanda tentang jenayah yang berlaku terhadap adik Zain Ryan kita yang arwah telah meninggalkan kita pada tahun 2023 yang lepas ya, bulan Disember. 10 klip ini guys menunjukkan berdasarkan berita-berita di TV dan laporan-laporan akhbar social media ya, di social media akhbar online menunjukkan bahawanya ada kelibat adik Zain Ryan di dalam longkang guys. Memang sedih guys apabila kita tahu tentang bukti-bukti yang dikeluarkan, bagaimana adik Zain Ryan ni sebenarnya mendapat jenayah lah, dibunuh dengan kejam ya guys ya, dengan bukti-bukti forensik yang baru-baru ini dikeluarkan menunjukkan bagaimana tubuh badan jenazah tu penuh dengan lebam-lebam dijerut di leher ya. Terbukti yang bahawa adik Zain Ryan ni dijerut dalam 10 klip tu guys. Ini kawan-kawan aku nak menunjukkan ceritanya, jadi aku akan menggunakan dua ini untuk menceritakan dengan lebih lanjut lah contohnya ya. Okey, jadi dalam 10 klip tu salah satunya menunjukkan kelibat adik Zain Ryan dalam longkang ya, berhampiran apartmen idaman ya, yang diniami oleh adik Zain Ryan dan ibu bapanya. Jadi guys, selain itu ada juga klip yang menunjukkan seorang saksi berbaju putih ya, yang berbaju hitam yang berlari ya di situ. Dan juga ada juga seorang lagi yang berbaju putih berjalan memasuki terowong guys. Seorang lelaki ke perempuan tak pasti yang melalui terowong pergi dan berpatah balik dari terowong. Juga di dalam antara 10 klip CCTV yang dikeluarkan di mahkamah itu ada juga kelibat ibu Zain Ryan yang berada di pasaraya ya. Jadi guys, kita tak pasti guys siapakah dia guys. Kenapa dia berlari, bukan berlari, macam dia berjalan ulang-alik, kejap dia masuk ke terowong, kejap dia keluar balik terowong. Yang saksi berlarilah dalam video CCTV berdekatan apartmen idaman itu sendiri yang dikumpul oleh pihak polis dan mahkamah lah. Jadi guys, daripada hasil forensik telah terbukti bahawa adik Zain Ryan bukan mati kerana meninggal kerana lemas guys. Bukan kerana lemas, kerana kan adik Zain Ryan dijumpai di tepi sungai kan, di tepi apartmen. Ramai yang menyangka mungkin kerana lemas dan sebagainya, kerana kita tahu sedia maklum adik Zain Ryan ini seorang adik yang istimewa, mempunyai penyakit autisma ya, bukan seperti kanak-kanak biasa yang boleh membuat keputusan dengan sewajarnya, betul. Jadi ramai yang fikir mungkin benda ini secara semula jadi, tapi akhirnya kami satu Malaysia sedih mendengar berita bahawanya ada kekejaman yang berlaku sebelum kematian adik Zain Ryan, iaitu dijerut di leher ya, oleh satu tali yang dipintal ya, iaitu tali sampai meninggal. Dan juga ada kesan kelar di telinga sampai ke belakang leher, dan mulutnya disumbat, ada benda asing lah di mulut dan tekak, dan juga di bahagian sulitnya mempunyai di bahagian belakang lah, di belakang tak nak sebut lah guys kan, sebab ini aib. Tapi untuk menyampaikan berita kan jenayah ini, kita kena sampaikan dengan betul lah. Di bahagian belakangnya adalah kemasukan objek tumpul guys. Amat menyayat hati guys. Kau bayangkan kalau kanak-kanak kan, kita ni pun kalau dengar berita macam ni, masa kanak-kanak memang sedih guys. Sebab sekarang ni ibu bapa Zain Ryan ya, contoh ini ibu bapa, ini contoh Okey, ini ibunya yang warna pink, ini ayahnya yang warna kuning ya. Jadi ceritanya guys, bukan hanya kes yang terbaru ni, update terbaru tentang CCTV ni. 10 CCTV yang dah keluar kat mahkamah. Yang aku nak bincangkan adalah perbualan WhatsApp antara ibu dan juga ayah Zain Ryan 6 bulan sebelum kejadian pada Disember 2023 tu. 6 bulan sebelum tu. Jadi dalam mesej yang tengah viral sekarang satu Malaysia ni guys, yang buat aku rasa lagi terkilan adalah perbualan ibu bapa Zain Ryan tentang menjaga anak autisma ni. Jadi kat situ kita boleh tengok antara perbualannya, si ibu Zain Ryan ni cakap macam mana, macam dia terlalu penat lah, macam menjaga, terlalu stres sampai rasa nak bunuh orang. Jeng.
tak pernah pula kita rasa macam nak bunuh orang, betul tak? Susahlah kita nak cakap perkataan nak bunuh orang walaupun stres, betul tak? Jadi kita tak tahulah kondisi mental ibu kepada Zain Ryan ni, sebab kita pun tak boleh nak komen lebih-lebih kerana mereka menjaga anak istimewa. Jadi kita nak cakap lebih-lebih pun tak pasti, mungkin hanya perbualan chat, betul tak? Sebab aku nampak juga ramai yang menjadi hakim di dalam ruang komen naik yang cakap itu ini jangan guys, jangan jatuh fitnah. Kita tengok dulu biar mahkamah membuat keputusan kan, dan biarlah bukti-bukti yang sebenar menunjukkan siapa yang melakukannya, si pelaku, betul tak guys? Dan ibunya juga ada bercakap pada suami lah dengan mesej tu. Contoh ibu Zain Ryan bercakap dah belasah dah dua-dua. Lebih kurang macam dah belasah dah, tak mau dengar cakap ke contohnya. Tak pastilah, aku tak pasti. Korang tengok balik perbualan yang dikeluarkan itu, mesej WhatsApp tu. Aku tak cakap lebih kau silap kan. Jadi dia berkaitan dengan belasah lah sebab geram sangat. Jadi ada si ayah kepada Zain ni reply kepada isterinya, belasah lah cukup-cukup, kalau mati ke sakit tak tahulah. Macam tu. Lebih kurang lah, aku tak faham apa antonasi dia, tapi daripada mesej yang korang boleh baca, yang korang boleh tengok online tu, yang dikeluarkan oleh berita-berita utama kita kan, korang boleh tengok. Jadi guys, mesej itu yang tak apa lagi, itu 6 bulan sebelum kejadian guys. Itu pun dah buat kita rasa terkilan kan bila baca. Seorang ibu bapa boleh rasa macam tu, nak bercakap macam nak belasah anak-anak. Memang kita pun terkejut lah kan, betul tak? Walaupun hanya chat, kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah, betul. Jadi yang paling geram tu pada hari kejadian, itu hari kematian Zain Ryan. Itu mesej yang aku tak berterima kerana ibu kepada Zain Ryan sendiri hantar mesej dia dan berkata Zain hilang, lantaklah nak hilang ke mati. Penat aku cari. Macam tu lah guys. Korang, okey lah, aku tanya korang lah. Korang komen kat bawah. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, tak kisahlah ibu ke ayah ke adik ke abang ke akak, kalau seorang ahli keluarga kita hilang, kita rasanya reaksi kita macam mana guys? Mestilah terkejut. Mestilah kita, ya Allah, kita berdoa tolonglah bagi jumpa. Risau, betul risau. Tapi bila aku baca mesej tu, aku agak terkilan lah. Kenapa seorang ibu boleh cakap lantak lah macam tu. Aku pun tak berani nak komen lebih-lebih guys. Jadi aku rasa benda ni memang perlu disiasat dan wajib disiasat dengan lebih lanjut guys. Sekarang ibu bapa Zain Ryan ni, ibu bapa ni sedang didakwa atas pengabaian anak-anak guys. Pengabaian anak-anak. Lagi-lagi pengabaian anak Zain Ryan lah kan. Anak autisma yang meninggal ini. Jadi guys, korang komen kat bawah. Apa komen korang tentang mesej terakhir pada hari kematian Zain Ryan tu? Patut ke? Aku tak nak korang komen negatif, tapi korang komen lah macam selalunya kalau orang yang kau sayang dalam keluarga hilang ke kan, lagi-lagi yang istimewa macam autistik kan, apa perasaan korang? Korang cubalah komen kat bawah. Apa reaksi yang selalunya normal yang korang nampak ke, pernah mengalami macam kehilangan anak ke? Sebab bila aku baca mesej WhatsApp tu, aku tak boleh nak brain guys. Aku macam ini betul ke ibu dia yang tulis? Sebab memang dah terbukti itu mesej daripada ibu bapa Zain sendiri. Ibu bapa kepada mangsa. Sebab apa? Pihak forensik dah ekstrak semua mesej-mesej WhatsApp dia. Ada yang folder bernama baby sayang ke dengan manja tu. Daripada 2 telefon ya. iPhone dan Huawei. Jadi kat situ mereka telah ekstrak mesej-mesej yang telah di-delete guys. Itu yang pelik. Itu kenapa delete guys. Kita tahu kehilangan anak tu bukan senang. Tapi bila kita baca benda-benda macam ni, mesej-mesej macam ni daripada seorang ibu bapa tu menulis tentang anak yang hilang tu, lantaklah kau lah kan, nak hidup ke nak mati kan. Itu memanglah kita rasa macam tak elok kan. Jadi kita doakan ada perubahan lah dalam sikap ibu bapa Zain Ryan ni. Lagi-lagi lepas kehilangan anaknya, kita kena sedekahkan Al-Fatihah juga buat adik Zain Ryan kita. Kita kena ingat guys, bukan apa, untuk nasihat aku lah buat ibu bapa Zain Ryan ni. Sebab anak istimewa ni memang diberi nama istimewa sebab mereka istimewa guys. Sebab dalam Islam sendiri pun, kau tengok tak video Ustaz Elias Ismail yang terbaru ni tentang kes ini. Dia pun ada buat video di YouTube dia, beliau Ustaz Elias ada cakap, sebab itu pentingnya sifat kasih sayang antara manusia dan rasa simpati. Kasih sayang ni penting guys. Sebab
sifat kita tu mencerminkan iman kita, betul tak? Kalau tak ada rasa kasih sayang, simpati, macam mana kita nak hidup kat dunia ni? Sebab itulah aku sokong dengan Ustaz punya video. Bagus, Ustaz memberi pandangan dari segi Islamik lah kan. Aku tak pandai sangat, jadi aku bercakap sikit-sikit je lah. Tapi sebagai orang Islam, kita tahu anak autistik ni adalah anak istimewa, betul tak? Jadi anak istimewa ni dalam syurga nanti mereka dah disahkan syurga, insya-Allah, sebab mereka anak istimewa. Dan yang lagi penting, kalau kita boleh baca hadis-hadis ke kan, surah ke, aku ada tengok dekat satu laman web, Mufti Wilayah Pustuan lah, untuk pastikan betul ke kan. Jadi ada aku baca, menunjukkan bahawa orang, anak-anak istimewa ni kan, mereka ni atau budak yang belum akil balik lah, yang meninggal sebelum dewasa ni, akan berada di syurga bersama Nabi Ibrahim. Kat situ kita patutnya dapat menenangkan sikitlah hati kita, walaupun kejam di dunia ni, adik Ziraya yang kena terima kan, macam-macam kesakitan ya sebelum kematian tu. Kita harap sekarang adik Ziraya bergembira bersama kawan-kawan kan di syurga, dapat makan sesedap. Kita doakan yang baik-baik lah, tak ada sakit lagi, betul tak? Jadi juga ada juga yang mengatakan anak-anak istimewa ni bagaikan hadiah lah. Sebab hadiah tu kerana dia boleh menarik tangan ibu bapanya ke syurga. Jadi untuk ibu bapa kat luar sana, korang contohilah ibu bapa yang macam Zarina Zainuddin ke, Adam autisma kan, Adam family kan. Adam pun ibu bapanya amatlah menyayangi anaknya Adam tu dan anak-anak yang lain yang normal pun dia sayang. Dia ada pilih kasih. Kat situ kita nampaklah keluarga Adam ni nak menjaga anak dia, walaupun autistik ni susah jaga kan, sifat dia tak boleh diduga, emosinya kadang-kadang macam ni macam tu, betul tak? Tapi nampaklah kasih sayang dia orang beri, kesabaran tu. Percayalah, kesabaran menjaga anak istimewa ni pasti ada dia punya balasan dari Tuhan. Sekarang korang tak nampak, memanglah stres kan, tapi insya-Allah dekat akhirat pasti akan dapat. Sama juga macam Kak Zarina Zainuddin, aku memang salute Kak Zarina sebab menjaga dua anak dah dewasa ya, Azal dan Azil, yang autistik juga guys, yang mempunyai penyakit autisma. Dan bukan senang, kadang-kadang anak autistik ni mencederakan diri, kadang-kadang diorang mencederakan orang lain tanpa diorang sengaja guys. Kita tak boleh nak marah orang tak sengaja, dilahirkan begitu. Minda mereka tak boleh mengawal emosi kan. Jadi kita patut penuh rasa simpati dan kasihan lah melihat mereka yang mempunyai kekurangan upaya. Ada segi apa pula, autistik ke, disleksia ke, atau kurang upaya dari segi fizikal ke, OKU, orang kurang upaya yang dari segala segi kita perlu hormat dan sayangi mereka. Aku tak tahulah siapa pelakunya guys, tapi aku memang harap sangat pelakunya ditangkap tak lama lagi. Daripada video 10 klip CCTV tu kita nampak seorang lelaki munda mande ya. Di terowong tu. Siapa? Lelaki ke perempuan aku tak pasti. Seorang individu munda mande di terowong berhadapan atau berdekatan dekat apartmen idaman tu guys. Aku bukan apa, aku kata sedih, aku cakap pun tersasul. Sedih mendengar berita-berita ni. Teringat aku zaman Nurin Jazlin dulu. Itu pun seorang budak yang comel kan. Keluar nak pergi pasar malam, tiba-tiba diakhiri dengan berita kematian. Juga mendapat orang kata penderaan seksual lah juga sebelum kematian, yang memang mengerikan kan guys. Memang benda tu memang satu Malaysia tu memang tergempar dengan berita kanak-kanak hilang dan diperlakukan begitu. Kini dengan kes Ziraya lagi menanya hati juga, kerana Zain ni seorang anak istimewa guys. Jadi guys, aku rasa ibu bapa kat luar sana, aku harap kalau korang ada anak-anak yang istimewa ni, kalau yang korang yang tak ada anak istimewa pun, kalau anak-anak degil ke apa, harap korang boleh bersabarlah. Janganlah mengabaikan anak-anak, kerana kanak-kanak ni dia tak, sebab itu nama mereka kanak-kanak guys. Diorang tak boleh berfikir dengan matang macam kita yang dewasa. Jadi kitalah sebagai ibu bapa melentur buluh bila dari rebungnya. Kitalah yang nak membentuk mereka, sifat mereka. Jadi kepada yang ada anak autistik, memang susah kita nak membentuk ya, kerana keistimewaan mereka. Tapi cubalah mencari terapi diri juga kan. Kalau korang ada masalah macam mental tu, rasa stres, memanglah nak menjaga anak-anak ni kan. Jangan dibiarkan. Jadi pasangan-pasangan kat luar sana, sebelum nak membina rumah tangga, fikirkan semua ini dulu, bincang dulu. Kalau aku satu hari nanti dapat anak macam ni, apa aku patut buat?
mungkin penjagaan lebih rapi. Sebab sekarang ni ibu bapa Zain Ryan dah didakwa lah kan pengabaian anak. Sampai boleh menyebabkan kecederaan Zain Ryan. Jadi guys, aku masih terngiang-ngiang lah mesej WhatsApp ni. Mesej WhatsApp ibu bapa Zain Ryan ni memang aku tak berterima guys nak ikutkan. Aku bukan nak cakap, tapi sebagai sesama Islam kita nasihat lah. Aku harap-harap ibu bapa Zain Ryan bertaubat dari segi apa yang dia pernah cakap tentang anak-anak dia di dalam mesej WhatsApp mereka. Semoga dia menyesal perbuatan pengabaian anak-anak dan berubah menjadi lebih baik. Kita rakyat Malaysia jangan asyik kutuk guys. Kita doakan mereka. Kita tak tahu apa dalam fikiran mental diorang. Aku harap ada perubahan dan ada keadilan buat Zain Ryan. Siapa saja pelakunya, kita tak boleh tuduh-tuduh lagi guys. Kita doakan cepat-cepat dapat jumpa siapa pelakunya guys. Memang patut kita cari. Sebab kes Nurin Jazlin sampai sekarang kita tak tahu guys. Berapa belas tahun dah guys. Aku tak tahu berapa lama dah kes Nurin Jazlin. Pun sama guys. Itu kes anak perempuan. Ini anak lelaki guys. Ini anak lelaki pun diperlakukan begitu secara seksualnya di bahagian alat sulit belakangnya. Kita tak tahu apa niat orang yang buat itu kan. Meletakkan benda asing yang tumpul. Jadi sama juga kes Nurin Jazlin guys. Kita bersimpati guys. Kita tak nak benda ni berlaku sebab takut guys kat luar sana. Takkanlah anak-anak kita nak main dekat taman-taman dekat luar rumah tu pun bahaya sekarang guys. Kepada korang-korang kat luar sana yang terdedah dengan benda-benda tak elok dekat social media, kurang-kurangkanlah tengok benda tak elok. Yang berkaitan benda yang tak bermanfaat. Sebab kadang-kadang bila banyak sangat tengok benda-benda yang tak elok ni, mulalah korang fikir nak buat itu, buat ini. Kan jadi jenayah pula. Jadi janganlah tengok benda-benda yang tak elok di social media sampai terikut-ikut perbuatan itu. Jangan guys. Kita kena pantau anak-anak kita tengok apa kat telefon. Jadi guys, untuk kes Zain Ryan ni, aku doakan pada Zain semoga bahagia dalam syurga. Dan semoga keadilan buat adik Zain. Kami semua mendoakan Al-Fatihah buat adik Zain Ryan. Okay guys. Jadi guys, untuk akulah perakhiran aku nak cakap. Selepas keluarnya 10 klip CCTV tu, aku harapkan ada lebih banyak bukti yang boleh mendekatkan kita dengan si pelaku tu. Di mana dia tinggal, kita tangkap dia guys. Kita harap boleh tangkap cepat-cepat guys. Kita doakan bagi pelaku Zain Ryan ni ditangkap dengan cepat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada korang guys, terima kasih menonton video aku. Korang kena tunggu proceeding seterusnya. Akan berlaku pada 21 April ini. Jadi pada 21 April ni, hujung bulan ni lah, hampir hujung bulan ni akan bersambung proceeding mahkamah Zain Ryan. Aku harap banyak lagi bukti-bukti akan dikemukakan di mahkamah. Kepada Kak Zarina Zainuddin yang menjaga Azal dan Azal dengan baik sekali, teruskan tabah Kak. Dan kepada Adam Autisma, Adam Family, teruskan tabah dan kuat dan menjaga anak-anak istimewa. Kami semua salute korang yang memang sabar dan menyayangi anak-anak dengan sepenuh hati. Kepada ibu bapa Zain Ryan, aku harap korang jujur tentang segalanya. Mengaku apa kesalahan yang pernah korang lakukan dalam pengabaian anak-anak dan terimalah hukuman setimpalnya. Kami rakyat Malaysia mendoakan korang bertaubat dan bersabar juga atas kehilangan anak. Tapi pengabaian ni telah kita tahulah. Pihak forensik cakap pengabaian ni menyebabkan kecederaan anak ni. Jadi harap tiadalah pengabaian yang berlaku lagi. Sebab Zain Ryan ada seorang lagi adik kan. Jadi aku harap adik Zain Ryan pun dalam penjagaan yang baik lah oleh pihak-pihak mahkamah ke, aku tak pasti, kebajikan ke. Aku harap ada kebaikan atau keajaiban yang muncul untuk mencari siapa pelaku Zain Ryan ni. Memang aku harap sangat dia mendapat balasan setimpal dunia dan akhirat guys. Korang komen kat bawah. Korang rasalah apa yang korang rasa nak bagi kata semangat lah buat orang-orang kat luar sana yang mempunyai anak-anak autistik kan, autisma kan. Atau mungkin korang nak share pengalaman korang menjaga anak-anak autistik, korang boleh komen kat bawah. Apa-apa korang nak komen, korang boleh komen. Aku akan baca satu-satu. Okay guys. Terima kasih guys untuk menonton video ini. Aku doakan korang murah rezeki dan korang semua siapa yang ada macam
memfitnah sana sini kan, membuat andaian menjadi hakim. Kata itulah kesalahannya, itu kesalahannya. Jangan lagi guys. Kita tunggu dulu mahkamah membuat keputusan, kita hormat mahkamah ya. Jadi kepada semua orang kat sini, terima kasih kalau menonton video aku. Korang boleh tekan like and subscribe channel aku guys. Aku ada banyak lagi video sebelum ni, banyak lagi video raya lah, video macam-macam lah. Korang boleh tengok. Aku selalu bagi nasihat-nasihat random dan isu terbaru yang berlaku di Malaysia dan luar negara. Okay guys, terima kasih guys sebab sanggup tengok video aku. Kita semua bersipati dan masih bersedia tentang isu Zain Ryan. Jadi sama-samalah kita mendoakan adik Zain Ryan. Assalamualaikum semua. Bye guys. Jangan lupa subscribe. Bye.